Lah saya gunakan. Biasalah saya cikgu-cikgu dengan cikgu-cikgu ahli kita tu lebih kurang sama lah. Kita ni sebab ni kita tak ada berhasil dalam bilik macam yang paper punya. Yang biasa test paper example kita tak buat macam tu lah. Yang sebab kalau sekolah lain memang ada macam kita tak buat macam kita buat secara projek. So kita buat 4 kali. So yang baru ni bulan 5 ke? Ya, bulan 5 betul. Bulan 5 ni kita buat sekali dah. Ni kali kedua. Bulan 3 kita buat sekali. Bulan 3 sekali, bulan 5 sekali. Bulan 8 atau 9 kalau tak silap. Sebab tadi saya cari power saya tak ingat dah. 8 atau 9 kita buat sekali. Dan hujung tahun kita buat lagi sekali. So buat 4 kali sekali. Macam tu lah. Yang kalau bilik belajar ni kita biasa, kalau yang setiap kali kita masuk kelas ni sebab setiap minggu ni kita cuma masuk sekali saja kan. So kalau kita masuk ni, bila kita cakap, bila kita ngajar, kita maybe tunjuk slide or maybe video. Sebab kita ada kekangan juga, kita bukan sebab bahan-bahan yang kita beli tu, kita sekolah yang apa ni, panggil apa ni, yang kerajaan bagi punya apa ni, yang kuota, yang duit tu kita tak cukup untuk cover semua bahan. Yang kita buat ni, kita try our best lah. Kita beli 4 projek saja. So kita yang lain yang kita tak cover tu, kita maybe tunjuk video saja. So kita soal jawab gitu je lah. Yang buat gitu. Contoh projek yang cikgu buat? Buat masa ni kita buat yang rumah guna yang ice cream stick. Ya. Yang buat tu satu lagi ke. Siapa tu? Yang paling baik kereta apa tu? Saya tak gambar, saya ingat nama apa tu. Dia kurang guna solar apa ni? Yang itu. Dia libat coding lah. Dia ada libat coding. Ada. Dia cuma pasang. Cuma pasang je. Yang dia ada solar tu kita pasang kat atas tu. So boleh ya, bergerak. Gitu je. Kita buat benda. Sekarang buat masa ni kita buat 2 je. Boleh. Betul. Ini untuk soalan pertama. So, okey. Boleh. Sorry. Yang nombor kedua pula. Bagaimana cikgu menilai kemahiran murid semasa menjalankan aktiviti awal yang menilai kemahiran? Okey. Biasa kita beli apa ni, bahan-bahan tu kan, kita tak beli setiap, kita cuma buat apa ni, yang projek tu kita buat setiap bulan. So mungkin 2-3 orang lah dalam satu bulan. So make sure semua terlibat. Kadang-kadang yang kelas saya ajar selalu 5S kan. Adalah seorang 2 je yang buat, yang satu ni tengok. So make sure mereka tu terlibat. So bagaimana? So tengoklah dia ada skill. Sebab biasanya yang projek ni buat kan, dia semangat nak buat. Dia sekejap je dia boleh siap. So biasanya benda tu siap, saya bagi dia. Okey. Gitu. Kurang macam tu lah. Okey, untuk soalan yang Sorry. Bagaimanakah cikgu memastikan pentadbiran yang dijalankan sesuai dengan tahap kebolehan murid? Ya, yang ni pula macam saya sebut tadi tu, kita memang ada kekangan lah. Bukan semua benda yang kita buat ni bahan yang kita beli tu tak cukup. So susah juga nak ikut kemampuan dia, kebolehan dia atau bagaimana tahap kebolehan dia. So ada lah, sebab dalam satu kelas kan dia ada yang okey, tahap dia okey, level dia okey, dan especially lelaki agak lemah sikit. So bila kita mengajar secara teori kan, dia macam tak berapa boleh fokus dia. Kalau secara projek boleh pula, dia benda dia boleh sentuh, dia boleh buat kan. Dia semangat main. So biar dia tak berapa pandai pun dia boleh. So yang saya nampak ni, dia at least dia ada bincang dengan orang lain. Dia tengok grup lain dah siap separuh tu, dia tanya macam mana nak buat lah. So gitu. Yang saya itu. Okey, cikgu, saya nak baca soalan tu. Soalan keempat tu, bagaimanakah cikgu merekod tahap penguasaan TP murid bagi dia sebenarnya macam ni, kita ada senarai nama. So kita akan catat dalam senarai nama. Dia setiap bulan kena masuk sekali. Setiap bulan ke? Ya, setiap bulan. Dia setiap kali pun setiap bulan tu kita masuk 4 kali sekurang-kurangnya kan.
So dia cuma kita akan record. Setiap kali kita masuk, kita akan record. Yang biasanya saya record dalam laptop. Saya kalau suruh isi dalam kertas tu, kalau cikgu ada perasan tempat meja saya yang paling banyak benda. So saya biasa saya lebih harap dengan laptop saya. So saya record dalam tu. Dia tahap masalah lah. Untuk soalan kelima, apakah cabaran utama yang dihadapi cikgu lah dalam melaksanakan PBD dalam mata pelajaran RBT? Cabaran. Ya, macam yang saya sebut tadi, kekangan waktu kan. Dan satu lagi, kalau kita buat projek yang melibatkan coding, so kena gunakan laptop. Sekolah kita tak kira cukup juga. Bila makmal komputer kita ada 20 atau 22 buah laptop yang boleh guna. Tapi setiap kali kita nak masuk, nak gunakan sehari sebelum, bukan sehari sebelum, mungkin 1 jam 2 jam sebelum masuk tu kena di-charge dulu. Kalau tak, kita tak sedia kan. Kita okay, on the spot, let's go, masuk. Okay, kita nak guna. Okay, yang tu tak ada bateri, yang tu mungkin lagi sekejap. Sebab yang laptop yang dibuka kan, bukan nak komplain apa lah, kualiti tak berapa. Okay, so mungkin ada sekejap, guna sekejap, hang, sekejap tak ada bateri, sekejap dah charge dah, tapi sekejap je tak ada bateri. So mungkin kualiti bateri dia ada masalah. Nah, so far yang tu masalah saya yakini. Adakah kekangan masa mempengaruhi pelaksanaan PBD semasa aktiviti amali dijalankan? Adakah kekangan masa mempengaruhi? Masa apa ni? Dia tak cukup masa untuk menjalankan PBD kan? Okay. 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 Cukup masa. So far, sebab RBT setiap minggu cuma 1 jam. So bila kita masuk, okay, kita nak introduction, nak buat persediaan, kita dah 15 minit. So tinggal 40 minit kita cakap buat tak sempat masa. Tak sempat. So biasa kalau nak buat projek kan, at least 2 minggu, 2 kali masuk. Kalau pihak sekolah dia nak kita hantar laporan PBD dalam masa yang singkat tu, kita terpaksa kena dengan masa naik, mungkin pendidikan seni ke, muzik ke, satu masa tu untuk siapkan PBD atau yang projek tu. Memang tak cukup masa 1 jam. Ya 1 jam tu nak nampak macam panjang, tapi nak introduction tu, nak cakap tu, nak make sure semua dah ready tu, tak ambil masa banyak. So memang ada masa. Soalan terakhir, adakah sekolah ni pernah menyertai pertandingan inovasi ke, macam mencipta robot ke apa? Okey, saya nak sentuh tentang yang masalah. Saya masalah kena sebab gini, sebab sekolah kita ni dia SGC, dia bukan tajak saya tak ingat nama tu. Tajak apa, sekolah bantuan bantuan kita sponsor. So baru-baru ni je 2-3 bulan ni, sebab dia ada buka ke setiap sekolah robotik. Yang microbits. Microbit. Kan. Dia buka setiap sekolah berapa? Saya tak pasti berapa. Tapi sekolah kita tidak termasuk dalam list tu. So, kesian lah. So, budak nak kan, kita terpaksa beli. Kalau kita nak beli kan, kita kena gunakan duit yang sekolah tu. Yang sekolah tu, dia ada yang pakai apa? Yang agent dia. So, bila kita nak beli, kita kena ikut katalog ni. Kita tak boleh kita tengok dari Shopee, Lazada. Kalau tengok dari Shopee, Lazada, jauh murah kalau kita tengok katalog. Katalog tu, dia satu kotak benda kan, satu boleh cecah 500, 600, 700 ringgit. Kalau kita banding dengan Shopee, mungkin around 200 lebih. So memang itu masalah. Ini muncul sekarang, kita ada beli 2-3 bulan lepas kita ada beli microbits guna duit PIPG. Muncul sebab saya minta tolong dengan guru besar. Sebab kalau kita tak beli, selagi kita tak beli, budak kita ada cara, tak ada peluang untuk tentu benda ni.
Saya pernah ada pergi sekolah SK. Kita buat khusus so dia ada budak dia, murid dia buat benda makhluk itu. So memang bagus. Budak memang pakar semua, boleh buat. Kita pula, coding? Tak pandai langsung kita ni. Yang kita, teori coding yang kita dapat ni secara dalam buku teks ataupun YouTube. Dengan video. So, yang tu lah masalah. Kita, Okay. So, bila kita tak ada chance untuk sentuh benda ni kan. So, bila kita dapat borang ataupun program panggil apa? Jemputan untuk menyertai program macam inovatif ni, kita ni biasa tak join lah. yeah. Yang kita ada pun yang robotik. Tapi kalau robotik tu bukan bawa apa ni? APT, dia bawa STEM. Yang STEM. So ada cikgu-cikgu yang libat macam certain yang laki tu yang dia seorang cikgu orang Malaysia, 2 orang. Yang kita yang robotik kita ada yang lain kita tak ambil bahagian lah. Macam kalau contoh tahun lepas kan dia ada pertandingan apa drone. Kita tak beli drone tu. Tengok dalam Shopee kita pun kejut harga tu. Tengok Shopee pun kejut lah. Kalau kita tengok katalog lagi dah kita dulu. So tak apa nak di-join benda tu juga. Nah, saya berusaha tanya, nak kata saya. Saya gunakan je, saya bagi tahu berusaha bukan tak say. Cuma kita ni memang tak lahir, kita budak tak pandai. Kalau robotik memang okey. Kita sebab dalam Tanah Merah dia ada cikgu yang ajar, dia buka kelas ni untuk ajar robotik. Dekat mana saya tak pasti. Tapi ada budak yang memang pakar robotik kat sekolah. Tapi yang lain tu kita tak ambil bantu.